Amiruddin terhenti di depan wad abangnya Ammar apabila terdengar suara pertengkaran. Dia hairan mengapa Ammar dan istrinya, Rafiza, bergaduh, sedangkan abangnya masih sakit. Sepanjang yang dia tahu, Ammar sudah memberikan sepenuh perhatian kepada istri mudanya itu, bahkan mengabaikan istri pertamanya, Lily, dan anak mereka. Namun, Rafiza tetap tidak puas hati dan terus mendesak Ammar tentang insuransnya. Ammar berang kerana istrinya asyik bertanya seolah-olah tidak sabar menunggu kematiannya. Rafiza mempertahankan dirinya dengan alasan dia hanya ingin memastikan masa depannya dan anak-anaknya terjamin. Namun Ammar menyindir bahawa dunia ini luas dan pasti ada cara untuknya terus hidup. Pertengkaran semakin memanas apabila Ammar menegaskan bahawa Rafiza sanggup bermadu dan tidak kisah hidup susah. Rafiza menolak alasan itu dan menegaskan bahawa dia tidak mahu hidup merempat. Ammar akhirnya mendedahkan bahawa penerima manfaat insuransnya adalah Aina, anaknya dengan Lily, bukan Rafiza dan anak-anak mereka. Terkejut dengan kenyataan itu, Rafiza bertambah marah kerana merasa haknya dinafikan. Dia menyindir bahawa Lily pasti akan menjadi janda kaya jika Ammar meninggal. Marah dengan kata-kata biadab istrinya, Ammar menyesali keputusannya dahulu untuk mengahwini Rafiza. Namun, semuanya sudah terlambat. Setelah Rafiza pergi, Amiruddin masuk menemui Ammar yang jelas sedih dan menyesal. Ammar bertanya tentang Lily dan Amiruddin menyampaikan salamnya serta memberitahu bahawa Lily tidak dapat datang kerana kurang sihat. Mendengar itu, Ammar semakin sebak. Dia menyedari betapa besar dosanya terhadap Lily yang terpaksa menanggung derita seorang diri. Amiruddin cuba menenangkan abangnya dan berkata bahawa Lily tidak berdendam, hanya reda dengan nasibnya. Ammar semakin pilu apabila mengenangkan bagaimana dia pernah menghina dan mengabaikan Lily. Ketika Amiruddin menyarankan agar Ammar tinggal bersamanya selepas keluar hospital, Ammar bertanya ke mana dia harus pulang kerana Rafiza jelas tidak mahu menjaganya. Namun, apabila Amiruddin menghubungi Lily dan memberitahu keadaan Ammar, Lily dengan tenang menyatakan bahawa selagi Ammar adalah suaminya, dia akan tetap menjaga tanggungjawabnya sebagai isteri. Walaupun dirinya sakit, dia tetap mahu menjaga Ammar kerana bagi Lily, suaminya adalah syurganya. Mendengar itu, Ammar semakin sebak dan menangis teresak-esak. Penyesalan memenuhi hatinya, namun segala kesilapan telah pun dilakukan. Dia hanya mampu berharap agar Lily dapat memaafkannya dan memberinya peluang untuk menebus segala dosanya. Humairah berasa amat terhina dan marah setelah bertemu dengan Puan Sri Zabedah yang telah menabur fitnah tentang suaminya Amiruddin. Puan Sri memberitahu bahawa Datin Orchid telah memberikan wang kepada Amiruddin untuk membiayai pembedahan kakak iparnya dan mendakwa bahawa Amiruddin berkahwin dengan Humairah hanya kerana wang. Humairah yang termakan hasutan itu mula meragui keikhlasan Amiruddin dan berasa ditipu. Setibanya Amiruddin di rumah, Humairah melepaskan kemarahannya dengan menuduh suaminya menjual maruah demi wang RM50,000. Amiruddin terkejut dan cuba menjelaskan bahawa dia meminjam wang tersebut dan membayarnya setiap bulan, tetapi Humairah enggan percaya. Dia mengejek Amiruddin sebagai lelaki yang mengikis harta keluarganya dan menuduhnya berniat untuk berkahwin dengan kakaknya sendiri kerana terlalu mengambil berat tentangnya. Dalam kemarahannya, Humairah meminta Amiruddin menceraikannya kerana dia mahu bersama Rafiq, lelaki yang dikatakan benar-benar menyayanginya. Amiruddin, walaupun terluka, meminta agar perceraian ditangguhkan sehingga kakaknya selesai menjalani pembedahan kerana itu adalah permintaan terakhir kakaknya. Namun Humairah semakin berang dan dengan angkuh menolak permintaan itu, memperkecilkan kakak Amiruddin dan menyuruhnya berhenti mencampuri urusan hidup mereka. Amiruddin yang kecewa tidak lagi mahu bertengkar. Tanpa berkata apa-apa, dia meninggalkan Humairah yang semakin bertekad untuk menamatkan perkahwinan mereka. Humairah tidak peduli apa yang akan terjadi. Yang penting baginya, Amiruddin harus keluar dari hidupnya.